Hai dan selamat datang ke Podcast Ulas. Saya hos anda. Terima kasih sebab sudi luangkan masa bersama kami hari ini. Macam biasa, jangan lupa untuk share, like dan subscribe ya. Okey, hari ini kita nak buat satu perbincangan mendalam tentang satu set teknik psikologi yang selalu digunakan oleh orang-orang hebat untuk capai matlamat. Kita akan kupas sumber utama kita, buku NLP, Neuro-Linguistic Programming Secrets oleh Caroline Boyce. Misi kita untuk rungkai rahsia-rahsia ni jadi strategi praktikal yang anda boleh terus guna. Okey, kita mulakan dengan soalan ni. Pernah tak anda terfikir, adakah anda yang betul-betul mengawal hidup anda atau anda ni macam sekadar bertindak balas je terhadap apa yang jadi di sekeliling? Adakah anda punca kejayaan anda atau sekadar kesan daripada keadaan? Soalan tu memang tepat kena pada jantung pengatur caraan neurolinguistik atau NLP. Isu dia bukan tentang jadi mangsa keadaan, tapi tentang mengambil tanggungjawab sepenuhnya untuk hasil yang kita dapat. Okey, mari kita rungkai benda ni. NLP. Neuro-Linguistik Pengatur Caraan. Neuro tu pasal cara kita fikir, guna minda kita. Linguistik pula bahasa yang kita guna dan macam mana ia beri kesan pada kita dan orang lain. Dan pengatur caraan, ini pasal corak tingkah laku kita yang boleh diubah. Boleh diprogram semula kan? Tepat. Dan NLP ni, dia ada satu idea asas yang jadi teras semua benda. Idea dia ialah, peta bukanlah wilayah sebenar. Peta bukan wilayah sebenar. Okey, apa maksudnya tu? Maksudnya, cara kita nampak dunia, peta dalaman kita ni, adalah berbeza daripada dunia sebenar tu sendiri. Setiap orang ada peta yang unik. Jadi, isu utamanya kat sini ialah kebanyakan kita tak sedar pun pasal peta dalaman kita sendiri kan. Kita macam beroperasi secara separuh sedar, ikut je kepercayaan dan tabiat lama yang mungkin dah tak relevan. Ya, betul. Dan kalau peta anda tak bawa anda ke tempat yang anda nak tuju, kejayaan ke, hubungan baik ke, menyalahkan wilayah atau dunia luar tu takkan ubah apa-apa. Tak gunalah salahkan orang lain atau keadaan. Memang tak guna. Anda sendiri yang kena ubah peta tu. Inilah peralihan daripada menjadi kesan atau mangsa kepada menjadi punca, pencipta, hasil hidup kita. Okey, di sinilah ia jadi sangat menarik. Konsep berada di punca ni. Teringat petikan Abraham Lincoln dalam buku tu, azam anda sendiri untuk berjaya adalah lebih penting daripada perkara lain. Maksudnya, kita kena putuskan untuk bertanggungjawab, bukan harap pada nasib. Langkah pertama, yang paling asas, hormat pandangan orang lain. Peta mereka tu cuma berbeza, bukan salah. Itu penting. Kadang-kadang kita cepat sangat menghukum. Kan? Langkah kedua, kita kena lihat ke dalam diri sendiri. Kenal pasti apa yang kita pilih untuk beri perhatian. Bila anda mula perasan benda yang sebelum ni anda abaikan, masa itulah anda ada pilihan untuk ubah peta anda. Kesimpulannya mudah je. Kalau anda ubah cara anda berfikir, anda akan ubah cara anda bertindak. Dan kalau anda ubah cara anda bertindak, anda akan ubah hasil yang anda dapat. Okey, faham. Sekarang kita masuk bab komunikasi pula. Ini pun asas NLP kan? Bukan setakat perkataan, tapi bahasa badan, nada suara. Buku ni banyak sebut pasal membina raport. Ya, raport. Raport ni jambatan antara dua peta yang berbeza. Dan satu teknik yang sangat berkuasa ialah matching and mirroring. Penyesuaian dan pencerminan. Okey, sejujurnya bila saya baca pasal mirroring ni, dia bunyi macam manipulatif sikit atau janggal. Kalau orang tu perasan kita tiru dia, habislah kan, hilang terus kepercayaan. Itu kebimbangan yang sangat logik. Dan di sinilah bezanya antara mirroring dengan mimikri. Meniru bulat-bulat atau mimikri itu perbuatan mengejek. Mirroring atau pencerminan ni sangat halus. Niat dia untuk bina hubungan, bukan tiru setiap pergerakan. Boleh bagi contoh praktikal sikit? Okey, dalam buku ni ada kajian kes Yuko. Sangat bagus. Dia kata, bila saya ada mesyuarat, saya cuba duduk pada sudut 90 darjah, bukan berhadapan terus. Oh, itu sendiri dah kurangkan rasa macam berlawan. Tepat. Lepas tu dia kata, dari posisi ni, senang untuk saya tiru lengkungan tulang belakang dia secara halus dan perhatikan cara dia bernafas. Dia tak tiru gaya tangan ke, ekspresi muka ke, cuma benda-benda fisiologi yang asas.
Otak primitif kita akan kesan benda ni sebagai isyarat orang ni macam aku, boleh percaya. Okey, faham. Jadi lebih kepada menyamakan rentak, bukan meniru aksi. Dan memerhati bahasa yang orang lain guna pun penting kan? Sama ada mereka lebih visual, auditory atau kinestetik. Ya. Contohnya, kalau seseorang tu selalu guna perkataan visual, macam saya nampak maksud awak, atau bagi saya gambaran keseluruhan, kita balas balik guna bahasa visual juga. Ini akan bina rapor yang lebih kuat secara tak sedar. Menarik. Okey, sekarang seni memujuk dan memotivasi. Macam mana kita nak memotivasikan orang lain? NLP cadangkan kita kena faham apa yang gerakkan mereka. Sama ada keperluan atau kemungkinan. Apa beza dua ni? Okey, orang yang didorong oleh keperluan atau necessities, dia fokus pada apa yang mesti dibuat. Tanggungjawab, selesaikan masalah, elak benda negatif. Bahasa dia pun mesti macam perlu, wajib, kena betulkan. Betul. Manakala orang yang didorong oleh kemungkinan atau possibilities, dia teruja dengan peluang baru. Apa yang boleh dicapai, bahasa dia lebih kepada peluang. Bayangan kalau, apa lagi yang kita boleh cipta. Jadi untuk pujuk mereka, kita kena guna bahasa mereka. Bercakap dalam peta motivasi mereka. Okey, itu bab motivasi. Kalau nak yakinkan orang pula, tak semua orang yakin dengan cara yang sama kan? Ya, tak sama. Di sini kita masuk bab penapis pemikiran atau thinking filters. Ada dua yang utama. Pertama, gambaran besar lawan perincian. Global versus detail. Yang ni selalu sangat jadi dalam pejabat. Kan, setengah orang dia nak gambaran besar dulu. Here's the big picture. Yang lain pula, dia tak boleh fikir kalau tak dapat butiran terperinci dulu. Here are the details. Macam dalam kajian kes pelatih tu, dia syok sendiri cerita pasal teori, pasal gambaran besar. Tapi audiens dia jurutera. Mereka nak tahu butang mana nak tekan. Tepat. Bila dia tukar dari kenapa kepada bagaimana, baru semua orang kembali fokus. Jadi, apa maksud semua ni untuk pendengar kita? Mari kita lihat cara praktikal untuk guna semua teknik ni. Okey, dalam mesyuarat atau pembentangan, anda boleh guna sistem 4 mat. Ia satu struktur untuk libatkan semua jenis pendengar. Ada 4 soalan utama yang anda kena jawab. Pertama, mengapa? Kenapa topik ni penting? Tarik perhatian mereka dulu. Kedua, apa? Lepas tu baru bagi fakta, data dan maklumat. Ketiga, bagaimana? Tunjukkan cara ia berfungsi, cara nak guna. Dan akhir sekali, bagaimana jika? Buka ruang untuk soalan, teroka pilihan lain. Itu sangat berguna. Okey, kalau dalam situasi 1 sama 1, contohnya, masa bagi maklum balas, selalunya kekok kan? Ya. Untuk maklum balas, elakkan guna perkataan tetapi. Otak kita proses tetapi sebagai butang delete. Apa saja pujian sebelum tu, terus hilang. Kerja awak bagus, tetapi pen kita dah bersedia untuk dengar kritikan. Tepat. Gantikannya dengan dan. Dengar beza ni. Anda buat kerja yang bagus. Dan saya nak anda lihat semula. Oh, bunyinya lebih membina, lebih kolaboratif. Betul. Anda bukan menafikan kerja baik dia, tapi membina di atasnya. Bagaimana pula dalam konteks jualan atau perbincangan? Gunakan teknik melukis masa depan yang gembira. Daripada senaraikan ciri-ciri produk, ajak mereka bayangkan hasil. Bukan tanya apa yang anda cari. Bukan. Tanya soalan macam, bagaimana keadaan bila masalah ni dah selesai sepenuhnya? Biar mereka rasa faedah tu, bukan cuma dengar. Ini akan aktifkan bahagian emosi dan imajinasi mereka. Okey, jadi nampaknya mesej utama selepas kupasan kita ni jelas. Kita selalu habiskan banyak masa dan tenaga cuba ubah benda kat luar. Tukar kerja, cari lebih banyak duit, ubah orang lain. Betul. Jadi, sebagai penutup untuk anda fikirkan, berdasarkan apa yang kita bincangkan hari ini, bagaimana jika perubahan yang paling berkuasa dan berkekalan, ia tak datang dari mengubah dunia di sekeliling anda, tapi ia datang dari melukis semula satu benda je, peta dalaman yang anda guna untuk pandu arah dunia tu. Terima kasih kerana bersama kami dalam podcast Ulas. Jangan ketinggalan episod kami yang seterusnya. Pastikan anda subscribe supaya anda jadi orang pertama yang menontonnya. Jumpa lagi dalam ulasan yang akan datang.